Hai semua, Assalamualaikum. Jemputlah masuk channel Bondanis. Korang pernah dengar tak tempek nyok ataupun lempeng inti kelapa? Inilah dia kuih tradisional Melayu yang terkenal belah-belah utara sana. Lempeng bakar daun pisang yang kenyal dan padat dengan inti kelapa yang manis lagi berlemak. Rasanya macam kuih ketayap. Kuih ni antara yang paling sedap yang mak bonda buat. Memang favourite adik-beradik kami. Kalau mak buat, berebut. Buat sesiapa yang try resipi ni, doakan mak saya, Puan Bibi, sentiasa diberkati Allah dan semoga pahala ilmunya tetap mengalir sampai bila-bila. Amin. Mula-mula kita kena masakkan gula Melaka. Bonda masak sekilo gula merah di dalam 1500 ml air. Ini bonda saja masak, lebih nak buat stok. Jaga-jaga ya, bila dah mendidih dia akan meruap ke atas, takut tumpah pula. Sekarang bonda akan masakkan inti kelapa. Bonda gunakan kelapa parut putih dalam 6 biji. Seterusnya air gula merah 1000 ml yang kita dah masak tadi, kita tapiskan dia, masukkan terus ke dalam kuali. So kita akan biarkan dia masak bersama-sama dengan kelapa ni sampai kering. Kalau style mak bonda, memang kita lebihkan sedikit gula merah. Next, kita masukkan daun pandan. Kalau nak wangi boleh masukkan lebih. Bonda masukkan selai je. Next, bonda masukkan gula perang dalam 10 sudu. Kalau korang guna gula putih, boleh kurangkan lagi sukatan gula ikut pada kemanisan yang korang nak. Gaulkan sebati. Lepas ni kita akan biarkan dia masak sampai kering. Sambil-sambil tu kita jaga and kacau beberapa minit sekali supaya tak hangit kat bahagian bawah. Next, masukkan juga sedikit garam. Yang ini tips dari Puan Bibi untuk menaikkan lagi rasa lemak dalam inti. Bila dah start kering macam ni, boleh keluarkan daun pandan tadi. Sebab lepas ni kita nak masukkan tepung gandum. Bonda masukkan dalam 2 sudu. Lepas tu kita akan kacaukan dia bagi sebati. Tepung gandum ni akan bantu untuk memekat dan mengeringkan lagi inti kita tu. So tak adalah berair bila kita simpan. Next, masukkan lagi 2 sudu tepung gandum. Macam ni cara kacau dia. Memang kita kena kacau sedikit demi sedikit supaya dia tak berketul-ketul dan dia akan sebati dengan inti. Siap dah inti kita. Alhamdulillah. Biarkan dia sejuk dulu. Sementara tu, jom kita buat butter untuk lempeng. Masukkan 2 cawan tepung gandum, sedikit garam dan 1 cawan air. Gaulkan rata. Waktu ni adunan memang agak pekat sedikit. Okey, tambahkan lagi 1 cawan air. Lepas ni kita akan kacau bagi dia betul-betul rata and tak ada ketul-ketul yang tinggal. Butter ni seakan-akan macam nak buat cucuk tapi versi lembek sikit. Okey, siap dah. Kita ketepikan dulu. Next, bonda akan bersihkan daun pisang. Special tau kuih ni. Siap ada daun pisang lagi. Okay, daun pisang yang kita dah petik fresh-fresh kat tepi rumah tu, kita potongkan dan kita basuh. Lepas tu kita lapkan lagi sekali. Dan kita terus potongkan daun pisang tu memanjang. Jangan bagi putus. Lepas tu, bonda akan kerat-keratkan dia macam ni. Besar-besar macam ni yang kita nak. Okey, dah boleh start buat lempeng inti kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula letakkan daun pisang. Untuk lapisan pertama, kita masukkan butter tepung tu dulu. Lepas tu lapisan kedua kita letakkan inti. Dan lapisan ketiga kita letakkan lagi sedikit tepung. Lepas tu kita lipatkan dia. Dah siap. Boleh repeat the same process and kalau boleh dapatkan bentuk yang sama. Lepas ni kita akan bakarkan terus atas pan yang panas menggunakan api yang sederhana.
Kita penyek-penyekkan dia sikit, tapi tak payah penyek sangat lah, sikit je. Bila dah masak sebelah, daun dia pun dah start kering macam ni, dah boleh terbalikkan. Bau dia waktu ni harum satu rumah. Benda masak agak-agak garing macam ni, dah boleh angkat. Kalau korang ada kuali lepek ataupun kuali grill yang besar tu, boleh muat banyak lagi lah. Macam ni lah rupanya di bahagian dalam. Menarik kan? Masya Allah. Macam yang Bonda buat ni consider as sederhana garing. Kalau korang nak garing lagi pun sedap. Okey, Bonda nak sambung melemping sampai habis ni. Korang layanlah dulu ya. Yang pasti korang memang rugi kalau tak try resepi ni. Dahlah senang, lepas tu sedap pula tu. Resepi ni sesuai juga untuk kita bawa pergi piknik tau. Bonda pernah panggang kuih ni dekat tepi sungai. Lepas dah sejuk-sejuk mandi tu, makan pula kuih dah dipanggang panas-panas ni. Nikmatnya, Masya Allah. Jemputlah follow channel Bonda Nis untuk banyak lagi video resepi yang best-best, insya-Allah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jaga diri. Assalamualaikum. Quotes of the day. Allah memberi nikmat, kesenangan atau kekayaan kepada semua orang-orang yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Tetapi Allah hanya memberikan nikmat agama kepada orang-orang yang Dia cintai sahaja. Quotes by Al-Habib Umar Al-Hafiz. Masya Allah, benar. Sebab itulah kita tengok banyak je orang kaya sebenarnya, orang bukan Islam, orang Islam. Tapi nikmat yang paling tinggi sekali apabila kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada orang pernah cakap, kalau nak buat baik tu, kalau dah rasa nak buat baik tu, buat je. Tak payah tangguh-tangguh. InsyaAllah kita cuba dengan harapan Allah pandang kita, Allah sayang kita.